Jaga dia punya kontrol tu. Jangan bagi kena. Patah kontrol tak boleh pakai tak koi. Kau lah, kau susun. Macam mana? Tapi jangan jatuh ke lubang. Yang belakang tu betul orang. Yang depan ni je. Bagi dia nampak penuh kiri kanan. Biar dia pergi jauh, jangan setempat je. Jadi kita sekarang tengah set up sound system Ni package ramah 5,000. 3 barang. Screen, lighting, sound system. Ni yang tengah jalan depan ni toke dia.
insan yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menjadi insan, menjadi manusia, sifat keinsanian, maka telah dapat kita pegang dan kita jadikan kepada diri kita ini manusia yang sebenar manusia yang memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baitu syakir, yakni hati yang sentiasa bersyukur kepada Allah. Kadang-kadang kita ni hujan turun, kaji kita dah kena belajar bagaimana kita dengan Allah berbentuk yang dikatakan nikmat ataupun nikmah ataupun nikmat. Maka tapi disebut sini ialah tafaqquh fiddin. Maka semakin kita belajar ilmu agama, insya-Allah hidup kita jadi manusia yang terarah. Saya teringat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Okey, para peserta, adakah anda sudah bersedia? Dalam kiraan 3, 2, 1, mula. Belum lagi? Okey. Tunggu lagi seorang. Kita dah pergi ke sekolah-sekolah. Mungkin mana yang korang ni, mungkin ada, mungkin tak ada, tapi kebanyakan kita dah pergilah. Kalau di Perak ni, kami telah jalankan lebih 800 sehingga jam 1 tengah hari nanti, insyaAllah. Jadi sebelum ketibaan para VIP dan juga para jemputan untuk majlis perasmian Dewan Masjid Al-Rahmah kita hari ini, jadi kita ronda dulu di konter-konter di Carnival, mini Carnival kampung Angkat Badan ini. Okey, di hadapan pintu masuk kita ni kita ada kaunter daripada jawatan pendaftaran. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين Alhamdulillah hari ini 30 hari bulan November 2025
pada keramat di atas limpah kurnianya, kita telah sampai ke puncak dalam meraihkan pelancaran kampung angkat Madinah. Oh, demo ke ni? Menerima wang tunai sebanyak RM100 dijemput. Kita mendapat Ni.